Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Toku Malaysia. Okay, jadi macam yang korang tengok dekat dalam video hari ni, kita akan kembali unboxing dan review figure lah. Jadi hari ni kita akan review, ini dia, Kamen Rider Galaxy Version volume yang kelima. Saya boleh katakan ini adalah volume yang terbaru untuk series Kamen Rider untuk Blockies lah. Jadi kita akan unboxing dan kita akan tengok sama-sama Kamen Rider apa yang saya akan review hari ni. Tapi kalau korang tengok thumbnail dengan tajuk video ni pun korang dah tahulah kan saya nak review apa. Tapi kita sama-sama lah surprise untuk mengatakan korang. Saya pun tak pernah bagi tahu lagi dekat korang kan saya nak review Kamen Rider apa. Kalau korang ingat, saya pernah share dekat community post, sama ada nak review Kamen Rider dulu ataupun ni satu lagi, ni Blockies Ultraman Agul prequel tapi kita simpan dulu yang prequel punya, yang Ultraman Agul. Kita akan review yang Kamen Rider dulu lah Tapi sebelum kita review, saya akan baca sikit komen korang dekat community post, dan saya akan bacakan lah tekaan-tekaan korang kan. Adakah ada yang betul ataupun tak? Sama-sama kita tengok. Okey, jadi ini post yang saya dah share dekat YouTube saya, dekat community kan. Jadi saya pun ada tanya korang, saya nak korang teka kan Kamen Rider apa yang saya akan review. Jadi kita akan baca komen dekat sini. Kita akan tengok siapa yang teka betul untuk Kamen Rider Kita akan skip dulu yang untuk komen-komen lain. Kita akan fokus kepada komen Kamen Rider Okay, kita baca yang pertama daripada Afif Afif kata Afif teka Kamen Rider Guff Keking. Jawapan dia dah salah dekat situ. Kemudian ada juga ni Media Toys ni pun ni saya harap awak comeback lama juga awak buat video ni. Semoga berterusan konsisten. Kemudian kita ada siapa lagi komen? Daripada Fakrullah kata Kamen Rider Cross Z pun salah juga guys. Kemudian ini dia daripada Delta Z. Saya lupa nak reply, nanti saya reply Dia teka saya beli Kamen Rider Guff Keking build Cross Z Gaim dengan Baron. Bukan. Semua salah. Nampaknya setakat ni tak ada lagi yang betul. Yang ni Agul Ultraman. Yang ini komen nak Kamen Rider dulu. Microwave Bakar. Aiman Balabu komen dia kata Kamen Rider Gaim. Pun salah juga. Kemudian apa lagi? Ada tekaan daripada ni Muhammad Safwan ni. Dia kata saya teka Kamen Rider build. Jawapan dia salah guys. Jadi daripada komen-komen korang tadi tu, nampaknya tak ada satu pun yang betul So hari ni kita akan review Kamen Rider Valen. Valen daripada Kamen Rider Guff. Daripada series Kamen Rider Guff, yang mana Valen ni adalah Kamen Rider secondary dia, ataupun Kamen Rider yang kedua lah daripada series Kamen Rider Guff. Jadi tanpa kita banyak cakap lagi, kita akan unboxing dan kita akan tengoklah dia punya detail dan sebagainya lah selepas daripada intro ni. Jom sama-sama kita pergi ke segmen yang seterusnya. Sebelum kita unboxing, kita akan tengok dia punya box dulu lah. Secara ringkas, untuk model utama dia dekat sini kita pakai Kamen Rider Guff Keking tak salah saya, nama dia Keking form. Lepas tu kemudian dekat sini ada tu dah Galaxy version Galaxy version yang kelima. Saya beli ni yang versi Cina sebabnya figure ni masih baru. Kemudian di bahagian tepi ni kita ada model karakter yang seterusnya. Selain pada Kamen Rider Guff Keking ni, kita ada juga Kamen Rider Build. Dekat sini kalau ada fans Kamen Rider Build, volume kelima ni ada karakter yang korang inginkan lah, iaitu Kamen Rider Build. Di bahagian tepi ni tak ada apa, hanya ada bahasa Cina. Kemudian adalah ukuran dia kan, figure untuk Blockies ni. Dan bahagian satu lagi ni akan ada line up lah. Ada Kamen Rider Gaim, Baron, Cross Z, Build. Lepas tu ni secret dia. Kemudian ada juga dua form Kamen Rider Guff. Dan ini dia main karakter untuk video kali ni, iaitu Kamen Rider Valen. Dan juga ni ada punya, saya lupa lah ni, tapi saya ingat dalam siri Guff ni, Kamen Rider Keking ni dia boleh keluarkan dia punya macam minion lah untuk membantu Kamen Rider Guff. Kemudian ada juga Kamen Rider Guff punya motorbike kat sini. Dan juga inilah main karakter dia, Kamen Rider Valen. Kenapa saya beli Kamen Rider Valen? Sebabnya Kamen Rider Valen ni memang salah satu Kamen Rider yang saya suka lah design dia dan juga dia punya pistol tu kan, Alien ni tu memang sangat-sangat menarik lah. Bahagian atas ni tak ada apa yang menarik, hanya ada tulisan Blockies bahasa Cina. Bahagian bawah ni hanya ada tulisan bahasa Cina dan juga SCLA dekat sini. So itu sahajalah saya rasa. Dan yang paling penting, korang jangan risau kalau Blockies ni memang original lah. Jadi jom kita sama-sama review dan unboxing
untuk figure dia. Tapi sebelum tu saya lupa, saya akan bagi skor untuk dia punya packaging kali ni. Jadi untuk dia punya design dan juga packaging, saya sukalah. Blockis ni tak ada masalah untuk design. So saya boleh bagi 9/10. Okey, jadi ini adalah aksesori tambahan yang korang akan dapatkan untuk Blockis Kamen Rider Valiant, yang mana memang Blockis sekarang ni dia dah semakin kedekut Kalau korang perasan, dia punya aksesori dah makin kurang, tak macam Keyplay kan. Dengan aksesori part tangan pun dah tak bagi. So memang saya agak kecewa lah dengan Blockis sekarang, sebabnya memang diorang dah semakin kedekut lah. Tapi tak apalah, kita biarkan sahaja bahagian tu. Jom kita tengok detail aksesori item yang pertama. Okey, item yang pertama korang akan dapatkan ni dah Valiant Buster, yang mana Valiant Buster dia ni memang sangat detail lah guys. Nampak dia punya detail-detail tu nice, sculpting dia semua cantik guys. Cuma bahagian belakang ni sahaja yang kosong nampak hitam macam ni. Tapi kalau bahagian depan ni memang cantik lah dengan warna metallic biru dia. Kemudian ada juga dia punya minion ni kan, saya lupa nama dia. Kalau korang tahu, korang komen dekat bawah. Tapi memang detail dia tu dapat lah korang tengok detail dia. Not bad lah untuk minus yang kecil ni kan, nampak. Sculpting dia tu memang sangat-sangat nice lah. Dan DX ataupun Valiant Buster ni salah satu DX item yang saya suka Dan satu lagi korang akan dapat, ini dia, ada artikulasi untuk dia punya Valiant Buster So memang sangat-sangat nice lah. Ini biasanya kalau hantu nak buat finishing, dia akan buka lah dia punya bahagian pistol ni, and then dia akan tutup balik Valiant Buster dia. Memang sangat nice lah. Okay, untuk detail dia not bad lah. Tapi itulah, bahagian belakang ni sahaja yang kosong ataupun polos lah. Okay, tadi saya harap kalau diorang dapat tambah sikit lagi warna-warna dekat bahagian depan ni pun nice juga. Okay, tapi okey lah untuk Valiant Buster ni not bad. Okay, seterusnya korang akan dapat ini dia card character untuk Kamen Rider Valiant. Ini memang basic ataupun dah menjadi satu kebiasaan lah untuk figure-figure zaman sekarang. Memang akan bagi card lah. Cumanya untuk Blockis ni memang cantik lah. Dia punya card nampak ada reflection macam pelangi sikit macam tu. Lepas tu dia punya design pose untuk artwork ataupun design ni tu Kamen Rider Valiant ni tu memang sangat cantik lah. Bahagian belakang ni hanya ada logo Kamen Rider Valiant dan ada QR code yang korang boleh scan lah. Tapi untuk overall memang card dia ni saya memang puji lah untuk Blockis. Memang salah satu yang terbaik lah dia punya card. Dan yang terakhir korang akan dapat ini the stand base, ataupun saya boleh katakan ini hanyalah base base sebab stand tak ada. Base untuk Kamen Rider Valiant kita. Okay, lepas tu ada tulisan Blockis dekat sini. So tak ada apa yang menarik lah. Base dia ni memang basic sahaja. Okay, jadi dengan ketiga-tiga item yang korang dapatkan untuk Kamen Rider Valiant ni, memang saya agak kecewa lah sebabnya aksesori dia dah makin sikit guys. Tapi tak apalah, dah macam mana kan, dah Blockis bagi macam tu je, so kita redha je lah. Okay, jadi untuk aksesori dia saya hanya boleh bagi 7/10 sahaja, sebabnya memang saya agak kecewa lah. Extra part tangan pun tak ada guys. Okey, ini dia Kamen Rider Valiant versi yang basic form Ini form utama dia, yang mana memang sangat-sangat cantik. Korang tengok Blockis ni saya tak boleh nak ragukan lagi. Memang dia punya detail dan juga kualiti produk dia memang padu guys. Korang tengok dia punya detail, ya Allah, cantik gila guys. Kamen Rider Valiant ni pun salah satu Kamen Rider yang saya suka lah design dia. Okey, macam yang korang tengok nampak detail dia lawa gila guys. Untuk bahagian kepala ni dia macam metallic gitu So memang sangat-sangat cantik lah dia punya finishing untuk Kamen Rider ni. Memang Blockis dah buat kerja yang sangat-sangat bagus lah. Korang tengok plastik dia pun memang sangat-sangat nice. Okay, Blockis ni kualiti dia saya tak ragukan lah, memang padu lah. Okay, sampai ke bawah sangat-sangat nice. Bahagian tepi dia macam ni lah. Bahagian belakang dia macam biasa lah. Bahagian belakang ni kosong sahaja, tanpa ada sebaran cat dia kurangnya dekat sini je lah. Tapi nak buat macam mana kan, figure zaman sekarang ni kalau yang jenis macam ni memang biasanya belakang dia kosong je lah. Tapi macam yang korang tengok, Kamen Rider Valiant ni memang sangat-sangat style dan sangat-sangat cantik. Dia punya detail, dia punya design pun sangat-sangat nice. Kalau lagi nice, kita tambah dia punya Valiant Buster guys. Wah, ini dia guys, Kamen Rider Valiant dengan dia punya Valiant Buster. Korang tengok memang sangat-sangat cunah, memang sangat-sangat nice. Jadi saya tak ada banyak perkara nak diceritakan dan tak ada lah banyak sangat benda yang nak dikomplainkan untuk Blockis Kamen Rider Valiant ni, sebabnya memang dia punya design, dia punya detail semua dah memang on top lah. Saya boleh katakan memang sangat-sangat saya berpuas hati lah. Finishing check dia semua memang cantik gila guys. Korang tengok detail dia, ya Allah, lawa gila guys.
Ini memang sangat-sangat cantik lah. Jadi untuk Kamen Rider Valiant versi Blockis ni, saya boleh bagi rating yang agak tinggi untuk detail dan dia punya design semua lah. Saya boleh bagi 9/10 guys. Memang sangat-sangat cantik lah. Dia punya kualiti tu not bad. Memang dia punya cat pun cantik. Sayangnya hanya bahagian belakang je. Ini sahaja yang kurang guys. Tapi untuk keseluruhan memang dah padu dah Blockis Kamen Rider Valiant ni. Okey, sekarang kita akan tengok artikulasi dia pula. Okey, untuk Kamen Rider Valiant ni memang saya akui dia punya artikulasi memang terbatas lah guys. Kalau korang beli yang Blockis yang versi lain ataupun Kamen Rider lain, saya rasa lagi okey kot. Tapi untuk Valiant ni artikulasi dia memang sangat terbatas. Okey, pertama sekali untuk bahagian kepala dia. Okey, bahagian kepala dia boleh mendongak macam ni. Memang jauh dia punya mendongak tu. Okey. Okey, memang jauh ni guys. Cumanya tak nampak sebab ditutup dengan armor. Tapi kalau korang perasan ni, memang tinggi dia boleh mendongak. Kemudian ke bawah pun sempurna guys, nampak? Okey, menunduk ke bawah pun sempurna, tak ada masalah. Kemudian ke kiri, rotate 360 darjah tak ada masalah lah. Goyang boleh ke kiri dan ke kanan, tak ada masalah. Memang bahagian kepala dia ni memang padu lah Blockis buat. Yang kurang dia, korang tahu apa? Ni, bahagian lengan dia ni. Sebabnya ada shoulder pad dan juga armor dia ni. Armor coklat dia ni yang mengganggu bahagian shoulder ni. So korang tak boleh nak rotate 360 darjah. Kemudian nak angkat pun agak terbatas kan, nampak? Dia tersangkut dengan shoulder pad dia dan juga dia punya armor ni lah. So korang hanya boleh mendepa dan ke depan sedikit sahaja macam ni. Okey. Ke depan pun tak dapat nak full guys, nampak? Sebabnya ada armor dia guys. Kecuali kalau pandai-pandai lah korang adjust macam ni, tapi saya sayang figure saya. So saya tak paksa lah. Dan untuk bahagian siku dia, siku macam biasalah, siku 90 darjah macam ni kan. Itu pun itulah dia agak tersangkut sikit sebabnya ada armor. Jadi tapi okey lah, not bad. Cuma kurang sikit dekat bahagian lengan dia ni. Dan untuk bahagian torso dia, saya rasa torso dia ada artikulasi juga. Okey, saya tarik dulu. Okey, torso macam biasalah. Okey, Blockis memang ada artikulasi. So boleh ke belakang dan ke depan macam ni lah. Nak goyang, Allah cabut guys. Okey, nak goyang-goyang pun tak ada masalah guys. Memang bahagian torso dia nice. Bahagian pinggang pun ada artikulasi. Okey, boleh 360 darjah, tak ada sebarang masalah. Bahagian kaki boleh split tak? Aduh guys, ada armor dekat sini. Okay, so armor ni pun mengganggu jugalah artikulasi dia, yang mana kita tak boleh nak split guys. Okay, sebabnya ada armor dia. Tapi tak apalah, kita tak payah split. Kalau menendang ke depan tak ada masalah guys. Menendang memang dah nice dah, memang sempurna. Ke belakang pun sempurna lah. Sebabnya Blockis dia punya bahagian kaki ni tak ada sebarang gangguan lah, kecuali ni ada armor ni sahaja. Kemudian ada artikulasi di bahagian paha bahagian paha pun ada artikulasi, dan ada artikulasi di bahagian lutut. Sekejap saya cuba bengkokkan lagi. Untuk bahagian lutut dia ni memang sempurna guys. Okay, memang sempurna, boleh dibengkokkan tanpa sebarang masalah lah. Okay, so kaki dia bahagian bawah ni pun not bad, tak ada masalah lah. Kalau boleh rotatekan 360 darjah, kemudian boleh ke kiri dan juga ke kanan guys. Okay, boleh pusing-pusingkan macam ni lah. So untuk artikulasi dia memang untuk Kamen Rider Valiant ni dia tak sempurna macam Kamen Rider yang lain ataupun figure Blockis yang lain. Tapi saya boleh maafkan lah, sebabnya design ni pun memang agak berat dengan armor. So kita faham-faham je lah Tapi saya memang suka lah design dia. Memang Blockis ni memang dah cantik lah buat untuk Kamen Rider Valiant ni. So saya maafkan lah untuk artikulasi dia. Cuma saya tak boleh bagi tinggi jugalah. So untuk artikulasi Kamen Rider Valiant versi Blockis ni, saya hanya boleh bagi 7.5/10. Okey, ini adalah perbandingan ketinggian bagi Kamen Rider Valiant versi Blockis, Ultraman Legend versi Blockis, dan juga Keyblade Ultraman Access dan Sodo Kamen Rider 01. Jadi kepada yang selalu tertanya, adakah Keyblade dan Blockis ni sama tinggi? Jawapan dia tak sama tinggi guys. Okey, macam yang korang boleh nampak, Keyblade Ultraman Access jauh lagi tinggi daripada Sodo Kamen Rider 01 dan juga Blockis Kamen Rider Valiant dan Ultraman Legend. Okey, jadi kita dah sampai di akhir video. Jadi macam biasa, kalau di akhir video saya akan bagi rating ataupun skor untuk figure yang saya review kali ni. Jadi untuk Kamen Rider Valiant versi Blockis Galaxy version yang kelima ni, memang saya sangat berpuas hati daripada segi detail, daripada segi dia punya cat, dia punya kualiti plastik. Memang saya sangat berpuas hati lah. Cumanya figure ni tidak sempurna ataupun tak perfect lah, yang mana dia ada beberapa kekurangan lah. Yang pertama, kekurangan dia adalah di bahagian artikulasi, yang mana memang sangat terbatas sebabnya
banyak armor. Kemudian yang kedua, saya kurang berpuas hati sebabnya sekarang ni blockies dah semakin kedekut dan kurang bagi aksesori tambahan lah. Saya tak minta banyak pun, sekurang-kurangnya dapat aksesori part tangan lebih pun tak dah okey dah. Extra part tangan pun dah okey dah kalau diorang bagi. Tapi itulah, makin lama makin kurang dan harga pun masih sama ataupun boleh jadi makin naik. Itulah dia punya kekurangan lah. Tapi kalau korang tanya saya daripada quality figure dia, memang saya tak ragukan lagi, quality figure dia memang sangat mantap lah. Untuk Kamen Rider Valiant ni pun memang sangat-sangat cantik dan memang sangat-sangat handsome lah. Jadi saya sangat berpuas hati. Cuma ada beberapa kekurangan sahaja yang tak menjadikan figure ni figure yang perfect lah. So untuk Kamen Rider Valiant versi Blockies ni, saya boleh bagi rating score dia 8.5/10 guys. Tinggi dia sebab dekat figure dia lah. Kekurangan dia adalah pada bahagian artikulasi dan juga dia punya aksesori tambahan yang semakin kurang. Jadi kalau korang setuju dengan komen saya, cuba korang komen dekat bawah, ataupun kalau korang tak setuju ke, ataupun kalau korang ada komen-komen lain, cuba korang komen dekat bawah. Nanti saya akan baca satu persatu. Okey, jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. いいからどけっての